Assalamualaikum. Ini kita nak buat udeh telur masing beg ni dah. Mari tengok cara-cara je dah. Mula kita panas minyak dulu dah. Lepas tu kita ambil udeh gelomok tepung jagung dulu dah. Lepas tu goreng. Udeh ni tu goreng garing dah. Kalau tak garing tak sedap dah. Kosek-kosek dia sikit aku lekat dah. Garing kodan ni boleh dah dah. Lepas tu kita tangguh sejak minyak dulu dah. Lepas kita goreng udeh dah kan, minyak lebih ni kita ubah-ubah dulu dah. Lepas tu kita masuk tego. Tego ni akan sudu dah. Kalau piu wahi boleh lebih sikit tak apa. Kucai-kucai tego acur dulu dah. Agak tu tego acur okey. Kita bersakar masuk dalam sudut tengah dah. Baking hujung sudu. Cicak sudu. Lepas tu lada merah baru besar terus masak dah. Lepas tu kucai kakak acur dah. Agak tu acur dah kan, telur masing tu kucai acur beg ni dah. Lepas tu kucai acur dah kan masuk dah. Ni kita pakai stel dulu dah. Lepas tu udeh kita goreng sat ni masuk. Dah bawah sikit masuk dah. Lepas tu kita goreng telur dengan udeh tu gelomok rata molek dah. Ni kita buat style kita dah. Cara buat banyak cara dah dah. Ni cara ni boleh dah dah. Lepas tu kita akan tangguh pinggir dah. Kalau piu kena menu ni jangan lupa kod like, kod share kita sikit dah. Ni udeh telur masing style Chong Kon Tamahan. Bolehlah terah.